IT 1 minit hari ni. Okey, hari ni cerita dia sama juga pasal Katolik. Boleh tengok tak? Kat depan saya ni ada Katolik 2 biji. Tak besar sangat. Katolik ni BMW pakai. Ni BMW. Owner dia mengadu, dia punya kereta ni minyak dia kuat. Lepas tu check light dia, auto sensor check light tu dah menyala. Macam saya selalu cakap lah, antara punca yang menyebabkan auto sensor menyala, ni lah Katolik ni lah. So ada orang buang, ada orang terus tukar lain. Okey, tapi kalau anda nak cuci, anda boleh cari kami. Kami akan cuci dia punya Katolik ni. Nak tahu kotor tak kotor? Ni macam gambar yang saya tunjuk ni. Okey. Masa kita cuci Katolik nanti, cuci ni, kita akan cuci sekali auto sensor ni. Okey. Dan saya nak ingatkan kepada semua, auto sensor ni tidak boleh jatuh atas lantai. Kena pegang betul-betul, kena handle dia dengan with care. Handle with care. Supaya dia tak rosak, bacaan dia tepat. Okey, ada orang masih tanya saya, bang, bila nak kena cuci Katolik sebenarnya? Kalau tanya saya lah, kalau kenderaan tu dah lebih 150,000 ke atas mileage dia, kilometer tu, dah boleh cuci Katolik dah. Bukan apa, bila kita cuci baru enjin tu lawas balik. Dan kalau boleh, jangan sampai check light auto sensor ni menyala. Kalau dah menyala tu, kadang-kadang puncanya kalau daripada auto sensor problem kita tukar settle, okey lah. Tapi kalau dia dah pergi sampai ECU, memang sakit kepala. Jadi kalau boleh sebelum menyala tu, buatlah sesuatu. Sama ada anda nak cuci ke, anda nak buat macam mana ke, terpulang. Itu pilihan dekat anda. Tapi kalau anda nak cuci Katolik ni, nak bersih balik, nak enjin lawas balik, nak minyak jimat balik, boleh datang ke Fizi Motorsport Sunway Post. Dapat hari ni settle.